siapa mau langgar, siapa mau try pasukan mana mau jambak. Rempuh, sebuah drama terbaru di Suria sempena sukan si terbitan Papahan Films. Rosa, Tighthead, Widya, Wing. Deli Hamzah. Ayo kenali gadis-gadis rempuh. Hai, nama saya Nessa Anwar. Hai, saya Ati Malik. Fik Adela. Saya Farhani Salim. Saya Yuslina Yusof. Hai, nama saya Gloria Tan. Saya Farhana M. Nur. Saya mainkan watak Eli Hamzah dalam drama bersiri Rempuh ni. Walaupun Nessa kan seorang rebel ataupun macam degil sikit kan, dia ada soft spot. Widya Aman ni dia seorang lover girl. Dia pandai menarik hati penonton dengan gelagat dia yang comel tu lah. She has a very bad temper. Anita Kamsani dia considered paling pandai dalam grup ni. Rosa alias ni, dia ada sikit psycho dalam kumpulan ni. Awak ingatkan dia orang psycho, saya lagi psycho. Kau nak aku jahit mulut kau tak? Apakah cabaran yang mereka lalui sepanjang penggambaran drama ini? Kita semua satu-satu tak pernah main rugby. Kita kena train daripada mula. Bila tengah dalam penggambaran tu kan, dia kena buat banyak kali. Jadi bila buat banyak kali tu, kita pun kena lari banyak kali. Kalau balik tu mesti ada bengkak sana sini. Saya ni seorang yang kecil. Jadi nak buat scrum half tu very susah. Saya ada sikit was-was lah sebab saya takut nak dislocate tangan saya ataupun saya takut terdudukkan sesiapa ke. Diorang tu perlukan saya. Jangan takut lawan, jangan undur. Anda harus menonton rancangan Rempuh kerana kami kuat, kami ganas dan kami akan rempuhkan jadikan. Semua akan ada satu teammate yang diorang suka, paling favourite sekali. Girls soccer, girls hockey, tapi jarang kita dengar girls rugby. Kita ada banyak muka baru seperti Fik Adela, Farhani dan Yuslina. Kalau anda betul-betul ingin menonton satu cerita yang jam-pack dengan girl power, inilah ceritanya. Jangan lupa saksikan Rempuh kerana ia penuh dengan aksi-aksi menarik daripada wanita-wanita ini. Yeah.